Jawad malam ni ada tafsirah ringkas dari Imam Tugas Tuan Haji Zamri, insyaAllah. Terima kasih Imam Syah dan Imam Mudanya Imam Haji untuk akan berawet. Imam Muda Syah belum sampai episod. Dan sebelum kita teruskan lagi 4 rokaat tarawih dan disusuli dengan 3 witir, saya nak mengambil sedikit kesempatan. Sementara kita masih berada dalam fasa ataupun mood nuzul Quran, cuma saya ingin kongsikan beberapa fakta berkaitan dengan nuzul Quran. Sekiranya tuan-tuan sudah tahu agaklah ini ulang kaji, dan sekiranya kita belum tahu agak lagi satu ilmu, mudah-mudahan dapat diamalkan dan disampaikan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sebenarnya baru saja menyambut nuzul Quran. Ada kita cuti hari Sabtu kan, tapi hari Jumaat malam tu dalam 17 Ramadan. Ada ulama mengatakan bila mana ayat Quran itu ada mengatakan pada bulan Ramadan itu diturunkan Quran, syahrul Ramadan dan alladzi unzila fihi Quran, menceritakan tentang Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada satu ayat lagi yang kita baca tadi, iaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan, ayat ni kalau kita tengok dia macam sama ada dia nak berselisih ataupun adakah ayat ini nak tunjukkan satu makna yang berbeza. Maka jawapannya ialah apabila kita melihat kepada penurunan Al-Quran yang ada beberapa peringkat ataupun beberapa peringkat. Yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun Baitul Izzah, itu berlaku pada malam Al-Qadar. Diturunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Itu yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Malam berapa? Allahu Ta'ala alam. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan pada malam-malam ganjil 10 yang terakhir. Dalam mazhab kita Syafi'i, mereka menetapkan keutamaan pada malam 27 Ramadan. Kenapa 27 Ramadan? Kerana kata ulama-ulama Al-Quran, ulul Quran, kalau kita tengok dalam surah Al-Qadar, perkataan Lailatul Qadar itu ada 9 kali. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dan ra. 9 kali 3, 27. Itu yang pertama. Maka dikatakan ataupun ditarjihkan pada malam 27. Kemudian dibilang juga perkataan dalam surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, yang bermaksud malaikat yang turun pada malam Al-Qadar itu salamun, mereka memberikan ucapan selamat sejahtera kepada orang-orang yang berjuang dan juga mereka yang mendirikan malam itu. Ia yakni pada malam itu. Maka perkataan salamun hiya yang merujuk kepada Lailatul Qadar, kalau dibilang setiap kalimah yang ada dalam surah Al-Qadar, daripada inna satu perkataan, anzalnahu 2, fi 3, lailah 4, al-qadar 5, sampai perkataan hiya. Perkataan hiya terletak pada perkataan yang ke-27. Maka tuan-tuan balik bilang tengok dia rumah tapi kita pandai bahasa Arab juga sebab dia ada domain. Domain itu ada satu ada dua, itu ada satu tulisan yang lain lah. Tapi nak menceritakan Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar. Baik. Kemudian bagaimana dengan 17 Ramadan? 17 Ramadan itu merujuk kepada penurunan Al-Quran daripada langit dunia kepada baginda Nabi SAW, yang bermula pada malam 17 Ramadan. Iaitulah ayat apa? 5 daripada surah Al-Alaq, iaitu ayat Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat kelima tu. Jadi itu ayat yang pertama. Cumanya kita jangan pelik. Para ulama Quran ni, ulama dan sahabat-sahabat dulu, mereka tidak meletakkan surah Iqra tu ayat yang pertama di lepas. Itu adalah hikmah dan juga kebijaksanaan para sahabat dulu zaman Khalifah Uthman dan sebelumnya Umar telah menyusun kedudukan Al-Quran diletakkan surah Al-Fatihah. Jadi tidak boleh, tidak ada masalah. Yang penting ianya ayat Quran dan diletak di agak di ujung Tapi itulah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT. Berapa lama tuan-tuan penurunan daripada langit dunia kepada Nabi SAW?
Bermula umur Nabi 40 tahun ketika diangkat dilantik menjadi Rasul. Ketika itu Nabi SAW berada di Makkah. Umur 40 tahun Nabi diangkat dilantik menjadi Rasul. Turunlah ayat Iqra. Kemudian bermula umur Nabi 40 tahun sampailah 53 tahun. Selama 13 tahun turunlah ayat-ayat yang disebut sebagai ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat Quran yang banyak menjurus kepada seruan Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita umat pada waktu itu. Ialah seruan-seruan seperti ya ayyuhan nas, ayat-ayat yang berkisah mengenai akidah dan juga muamalat, dan juga ada sebagainya kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Itulah ayat Makkiyah, disebabkan kepada keadaan kedudukan Nabi SAW yang ketika itu sedang berada dan berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian tibalah saat di mana Nabi berhijrah ke Madinah. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tinggal di Madinah hanya 10 tahun. 10 tahun, genaplah 23 tahun penurunan ayat Al-Quran. Kan Nabi sampai di Madinah umur 53, Nabi wafat 63. Tetapi tuan-tuan, orang ingat, kalau kita tengok dalam sirah, 10 tahun yang Nabi berada di Madinah itu lebih panjang ceritanya berbanding dengan 53 tahun ketika Nabi berada di Mekah. Kenapa tuan? Kerana 10 tahun ketika Nabi berada di Madinah, banyak peperangan berlaku, hampir 86. Dan setiap peperangan itu dikupas oleh para saudara, sehingga menghasilkan kitab sirah yang tebal berbanding 53 tahun ketika Nabi berada di Madinah. Di Mekah jemaah berbanding 10 tahun saja ketika Nabi berada di Madinah. Maka genaplah, letaklah ayat Al-Quran diturunkan ayat terakhir disebut dalam surah Al-Qaf. Dia surah Al-Fat menceritakan tentang kemasukan secara beramai-ramai berkumpulan manusia itu memeluk Islam, iaitulah ketika berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Dan kita boleh lihat setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, dahulunya majoriti orang-orang yang berada di Mekah itu terdiri dalam kalangan orang kafir Quraisy. Tetapi setelah berlakunya pembukaan kota Mekah, maka ramai-ramai orang Islam sudah berada di sana, dan yang kafir dan yang menetap asalnya orang-orang Quraisy itu pun kebanyakannya memeluk akan agama Islam. Maka tak lama setelah itu, tahun ke-10 Rasulullah pun wafat kerana dakwah ketika itu telah pun selesai dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, kesimpulannya apa? Sebenarnya lagi kita kena ingat kenapa dalam Al-Quran itu dinamakan Quran. Perkataan Al-Quran itu memang disebut Al-Quran, tetapi nama Al-Quran itu banyak. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Faruq, apa lagi? Al-Quran, Al-Burhan, kan? Banyak. Tapi kenapa dipilih Al-Quran? Memang Allah sebut Al-Quran, tapi ulama mengambil kepada Al-Quran dinamakan Quran. Maksud Al-Quran itu adalah bacaan. Quran, bacaan. Quran itu dia punya isim. Kenapa bacaan? Kerana ada dua sebab. Yang pertama, Quran itu memang untuk dibaca, bukan untuk disimpan, bukan untuk dibeli bagi hadiah, perkahwinan, supaya doa, penyenangan, tak. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ni, yang kedua ni, Al-Quran itu disebut bacaan kerana setiap orang, setiap penganut agama Islam, insya-Allah mampu membaca Al-Quran. Sebab itu dinamakan bacaan. Kalau tidak, Allah tak akan bagi nama bacaan Al-Quran. Sekiranya kita tak perlu nak membaca, tinggal lagi apakah usaha tindakan yang perlu kita lakukan untuk membolehkan kita membaca Al-Quran. Itu terserah pada kita. Usaha kita lah. Allah kata ini bacaan. Kamu usaha. Kalau kita takkan bawa dalam makan bacaan kalau kita tak pernah baca. Sebab itu kita tengok hari ini kita orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Negro ke, orang putih ke, orang Jepun ke, orang semua boleh baca Quran. Sebab namanya Quran, bacaan. Tapi kalau namanya lain, dia mungkin datang macam satu idea ataupun pandangan-pandangan yang mungkin tidak sama begitu. Yang kita Allah namakan Al-Quran, maka kita boleh membaca Al-Quran.
Setidak-tidaknya dapatlah membaca Quran tu, walaupun mungkin merangkak ke, ya macam mana bertatih ke, kita kena baca. Itu satu amanah dan tanggungjawab serta tugas yang Allah